12 Mac 2008, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Rantau, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Beliau menandatangani watikah pelantikan dan melafazkan sumpah taat setia di hadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Istana Besar, Seri Menanti Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Pelantikan beliau dibuat apabila Parti Barisan Nasional di bawah kepimpinannya berjaya mengekalkan majoriti 21 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada pilihan raya umum yang diadakan pada 8 Mac 2008.